Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, namun setiap kenangan akan kekal dalam ingatan. Hari ini kita akan meraihkan seorang insan yang telah banyak menabur bakti kepada SMK Air Putih Dalam. Nama diberi Nur Huda binti Husin. Beliau merupakan anak kepada pasangan Hajah Aminah binti Haji Hasan dan Haji Husin bin Yaakob. Beliau mempunyai 10 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak bongsu. Beliau dilahirkan pada 18 Mac 1970 di Kampung Paya Kecut, Pendang, Kedah. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Paya Kecut yang kini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Haji Mat Dahan. Pada peringkat menengah, beliau bersekolah di SMK Air Putih Dalam dan SMK Sultanah Asma yang bertempat di Alor-Star, Kedah. Pada peringkat IPTA, beliau meneruskan pengajian di Universiti Putra Malaysia dalam bidang perniagaan tani dan mendapat anugerah dekan. Seterusnya, beliau meneruskan cita-citanya untuk menjadi seorang guru dengan menyambung diploma pendidikan dan mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang dalam perkhidmatan. Keluarga tercinta menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjalanan beliau. Beliau telah mendirikan rumah tangga dengan Mahdi bin Hashim pada 26 November 1994. Mereka dikurniakan 3 orang anak lelaki dan 1 anak perempuan. Beliau mula berkhidmat di SMK Lubuk Merbau pada tahun 1997 hingga 1998. Kemudian, beliau menyambung kerjanya sebagai seorang guru di SMK Air Putih Dalam pada tahun 1998 hingga kini. Bertahun lamanya beliau mencurah bakti dalam bidang pendidikan, khususnya dalam subjek matematik, membentuk generasi demi generasi. Bertahun-tahun lamanya, cikgu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Setiap teguran adalah tanda prihatin, setiap nasihat adalah bekalan kehidupan. Ilmu yang dicurahkan menjadi cahaya menerangi masa depan anak-anak didik. Hari ini bukan sekadar perpisahan tetapi tanda penghargaan atas segala jasa dan pengorbanan. Terima kasih atas segala ilmu bimbingan dan kasih sayang yang dicurahkan. Selamat bersara cikgu. Semoga hari-hari yang mendatang dipenuhi kebahagiaan, kesihatan dan ketenangan.